Hai, Assalamualaikum semua. Pengambilan AI Team Sementara 2026 telah pun dibuka. So, apa yang korang perlu buat dan syarat-syarat yang ada untuk Sementara 2026 adalah Lelaki dan perempuan mestilah berumur 28 tahun ke bawah. Berperwatakan menarik, kalau boleh bukan laki orang, bukan bini orang. Yang penting single. Mestilah beragama Islam. Paling penting, terbuka hanya untuk warga negara Malaysia sahaja. Meter tu kena jaga, jangan cepat koyak, okey? Bukan seorang pemalu dan boleh bercakap di depan kamera. Pendiam tak boleh masuk, kena aktif, cukup seorang sahaja. Tak kisah korang ada follower banyak ke tak banyak ke, yang penting confident. Jadi, kalau kau berminat, syarat-syarat penyertaannya adalah Video tu wajib kena ada pengenalan diri korang. Yang penting, video penyertaan tu tak payah panjang lebar. Ali Ifan tu bukan tengok sampai habis pun, cukup 1 minit je. Tak kisah video macam mana, tapi jangan JJ sebab kita orang geli sikit. And then jangan lupa letak hashtag AI Team Sementara 2026. Yay! So, pada sesiapa yang menyertai, kami ucapkan good luck!